Kalau nak yang stabil, aku boleh suggest drone GT50 ni. Yang ni paling senang nak calibrate. Dia ada obstacle avoidance, tapi yang ni tak ada GPS lah. Ni dia ada screen tau. Tapi jangan risau, dia boleh connect dengan phone juga. Yang ni holder untuk dia punya phone, kalau nak letak phone lah. Tapi dah ada screen, tak payahlah connect phone. Tapi kalau korang nak ambil dia punya image, yang korang record video ni, dia ada kamera tau. Korang boleh guna fungsi dia punya apps lah. Dia boleh transfer terus. Korang on dulu dia punya drone ni, on dulu, and then baru korang on dia punya screen. Yang ni korang kena letak atas permukaan yang rata, and then baru on dia punya remote yang ada screen ni. Dia ada satu button ni. Kau tekan sini, dia akan blinking dekat drone. Okey, lagi sekali, tekan button ni, dia akan blinking dekat drone, dia akan stabil, and then korang test. Nampak propeller dia dah berpusing belum? Ini dia standby untuk take off, and then bila dah ready, korang just boleh terus take off saja. Okey, korang boleh nampak dia punya terbang memang stabil. Stabil Okey, and then dia boleh pusing 360 darjah, boleh terbang tinggi, and then yang ni dia boleh lawan angin tau. Korang boleh tekan button yang ni. Ini button untuk boostkan dia. Dia boleh lawan angin lah. Kalau macam angin kuat ke, dia boleh laju. Okey, nampak sekarang dia pergi ke depan. Laju jauh guys. Laju. Mantap. Korang tekan button ni. Yang ni untuk landing dekat tanah boleh, atas tangan korang pun boleh. Contoh aku tekan sekarang Yang ni memang senang gila nak calibrate guys. Paling senang nak handle, dan yang penting dia takkan langgar dinding punya. So kalau korang nak beli, yang ni paling senang dan murah je dekat Pekonik bawah tu. Drone untuk beginner training punya.